Okey, kita tangan dulu. Okey. Jadi kat sini kita akan buat lari lah. Okey, kenapa cikgu letak benda lari? Benda lari maksudnya awak punya kaki langkah. Lari tu kaki kita langkah besar kan? Nampak? Awak berlari kaki awak langkah. Buka kaki. Okey. Lepas tu yang ni tak buat lagi. Ini kita bagi session. Yang kedua, awak akan berada kat sini kan? Awak akan lompat. Okey. Okey. Ada masalah? Okey, awak tengok cikgu tunjuk. Okey, itu dah sama lagi yang nanti. Okey, hari ni cikgu nak ajar awak cara lakuan untuk berlari dan melompat. Okey, yang pertama cikgu akan tunjukkan awak cara untuk berlari. Okey, awak kena berlari, awak kena ambil bola tu. Sebab awak ambil bola, awak lari patah balik ke sini. Okey, cara untuk awak berlari adalah awak kena sini. Ini awak tak cikgu. Awak kena langkah. Okey, okey ikut. Buka. Okey. Buka sebelah, buka. Okey, sebelah. Okey, sebelah. Tak sampai sini tak tahu. Entah buka. Okey. Okey, langkah. Sebelah. Buka. Okey, dia. Kita boleh buat sini. Kita buat exercise sama, tapi kita laju sikit. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan. Ini kita belajar kaki ni. Kita belajar bahagian bawah ni. Kita melibatkan tangan lagi Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Sekarang ni lakuan dia kaki dengan tangan. Okey, bila awak lari, kaki sini keluar, tangan awak macam ni. Okey ni. Maksudnya tangan awak setiap awak gerak. Kalau berlari awak lari gerak, awak gerak. Okey. Okey, sekarang ni awak cuba buat cubaan yang pertama. Boleh, laju pun boleh. Awak buat cubaan pertama. Okey, 1, 2, 3. Okey, sentuh bola. Okey, pergi balik. Okey, kita buat cubaan kedua. Cubaan kedua. Okey, kita balik. Okey. Sekarang ni nak betulkan balik apa yang awak salah. Okey, tadi awak ikut cikgu kan? Kalau kaki kiri keluar, tangan kiri keluar. Kan? Okey. Sekarang ni kaki kiri keluar, tangan kiri sana sini. Tangan macam ni. Okey, kalau awak keluar kaki sini, awak tangan ni. Okey, awak tukar sini. Okey, tukar. Okey, tukar. Tak, kalau kaki awak sini depan, tangan awak ni ke depan. Okey, tukar. 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 Okey, tukar sekali lagi. Tukar sekali lagi. Lakukan perlawanan tangan. Kalau kaki kiri keluar, tangan kanan depan. Okey, tukar. Okey, tukar. Okey, tukar. Okey, tukar. Okey, tukar. Bagus. Okey, tukar. Okey, tukar. Kita sentuh bola. Okey, sekarang ni buat laju sikit. Okey. Awak buat laju sikit. Awak sentuh bola, hantar balik pun laju sini. Okey, 1, 2, 3. Buat macam awak berlari. Macam berlari. Okey. Okey. Kita sentuh bola, hantar balik laju. Betul. Okey. Satu lagi cara berlari adalah badan awak kena masa awak nak mula lari tu awak kena bongkok sikit. Okey. Lepas awak sampai tengah baru awak tegak. Okey. Sekarang ni buat cubaan yang betul, lakuan yang betul kelima. Okey, buat laju. Dari sana ambil bola, pegang bola berlari sekali. Okey, 1,
2, 3. Lagi tu lagi. Okey. Okey. Tengah bola. Patah balik sana. Okey, buat. Okey. Sekarang ni awak nak tahu step. Sekarang ni cikgu nak awak lari laju. Okey. Okey, kita bersama. Okey. 1, 2, 3. Betul. Mana balik? Sabar, biar. Lari patah balik. Okey. Sekarang ni kita pergi checkpoint yang ketiga. Kita belajar balik asas berlari yang tadi. Tadi awak dah berlari dekat sini. Okey, awak belajar asas berlari untuk awak pegang bola, awak patah balik. Okey, sekarang ni cikgu nak awak menggunakan badan awak untuk awak koordinasi. Maksudnya awak kena seimbang. Okey? Awak pergi sini. Okey. Okey, balik. Okey, cuba. Okey, 1, 2, 3. Okey, patah balik. Okey, bagus. Okey, awak dah buat betul. Okey, sekarang ni awak kena buat laju sikit. Ni yang terakhir. Okey, awak kena buat laju sikit. Okey, 1, 2, 3. Okey, bagus. Kita buka tiga awak sini. Dah, ada. Tanya. Okey. Awak di sini. Sekarang ni kita buat latihan yang kedua adalah latihan untuk melompat. Okey, cikgu nak tengok cara awak melompat. Awak boleh melompat dengan betul ataupun tidak. Okey, lompatan ni awak kena pastikan awak lompat. Awak tak boleh, contoh awak lompat kan, awak tak boleh darat sebelah kaki. Tak boleh. Awak kena lompat, jatuh pun dengan duduk kaki. Okey, awak cuba buat dulu. Okey, kita dah balik sini. Okey, tadi awak buat, awak berlari. Okey, sekarang cikgu tak nak awak berlari, cikgu nak awak kat sini saja. Okey, di sini. Okey. Awak lompat dengan duduk kaki. Awak kena mendarat dengan duduk kaki. Duduk kaki ni. Duduk kaki. Cuba. Okey, patah balik. Okey. Bila awak buat, awak tak boleh pegang seluar awak. Tangan awak kena pegang. Okey, sebelum awak buat, awak tarik dulu seluar. Awak tarik seluar awak ke atas sikit. Pasal buntut awak kena bengkok sikit. Okey. Buntut bengkok, lompat. Okey. Betul lah. Panas sikit. Okey, prepare lagi. Kita betulkan, perbaiki lagi. Okey, awak lompat tu kan. Kenapa awak kena bongkok? Kenapa awak kena bongkok kaki? Kenapa? Sebab awak nak dapatkan momentum, awak nak dapatkan lajak. Kalau awak lompat sini, kan, awak di sini, awak tak lompat jauh. Okey, tapi bila awak bengkok, awak akan lompat lagi jauh. Nampak? Okey, cuba buat sekali lagi. Okey, buat. Okey, kita balik. Okey, sekarang ni tadi awak dah buat dekat bahagian kaki, awak buat bahagian bawah. Okey, bila awak nak buat lompatan, awak kena pakai dengan tangan sekali. Okey, cara dia adalah, okey, lutut awak dah bengkok. Okey, tangan awak sini. Sini, ayun. Okey, bila awak tangan awak ke depan, awak lompat. Lompat. Bila tangan awak lompat, awak lompat. Okey, terus sekali lagi. Terus sekali lagi. Okey. Sini. Okey. 1, 2, 3. Nampak? Bila tangan awak tu lagi jauh awak boleh pergi. Okey, cuba. Okey. Sekarang ni awak cuba lompat sebelah kaki tanpa guna tangan. Awak ini kat sini. Okey. Awak angkat sebelah kaki. Okey, awak cuba lompat dengan kaki sebelah. Okey. Cuba sekali lagi kat sini. Okey. Lompat sekali dengan sebelah kaki tadi. Tapi sekali saja lompat. Okey, awak sampai dekat sini. Awak sampai bahagian tengah. Okey, tukar sebelah kaki.
lelaki lah. Okey, awak sampai dekat sini. Jauh sedikit. Jadi okey, awak akan lihat. Okey, bila awak pakai lompat sebelah kaki, lompatan awak takkan jauh. Lompatan awak akan dekat sini ataupun dekat sini saja. Tapi bila awak pakai dua kaki, cuba awak pakai dua kaki. Pakai tangan. Nampak lompatan awak lagi. Bila awak lompat dengan sebelah kaki, awak akan dapat lompat yang jauh. Okey, kenapa awak lompat? Awak perlu bengkokkan lutut dengan tangan. Awak kena pakai tangan. Okey, bila awak bengkokkan lutut, kan, awak asas pakai lutut, awak akan lompat sampai sini. Okey, tapi bila awak pakai tangan, okey, tangan ni kegunaan dia, awak hayun. Okey, makin kuat awak hayun depan, makin jauhlah ke depan yang awak boleh pergi. Kalau awak hayun slow, dia akan pergi sampai sini saja. Dia tak akan pergi jauh sebab awak tak pakai kegunaan tangan sepenuhnya. Okey. Bila awak pakai tangan, kan? Lagi jauh. Awak boleh pergi lagi jauh. Kan ni. Awak boleh pergi lagi jauh. Tu awak buat yang betul. Bukan situ, bukan macam Ronaldo. Sini. Tak payah nak buat macam Ronaldo. Lompat situ je. Boleh. Okey. Lagi sekali, kita buat lagi sekali. Okey, sekarang ni kita buat balik semula. Kita buat sebelah kaki. Faham tak sebelah kaki? Okey. Kaki kanan. Okey. 1, 2, 3. Okey. Kaki sebelah kanan. 1, 2, 3. Okey, balik. Okey. Kenapa bila awak lompat, kan? Badan awak gini. Sebab kaki awak tak seimbang lagi. Jadi kalau awak nak seimbangkan kaki awak, awak kena rajin jogging, awak kena rajin exercise. Okey? Okey, sekarang kita buat dulu kaki. Tak payah pakai tangan, kaki dulu. Okey. 1, 2, 3. Okey, kita balik. Okey, sekarang ni kita buat pakai tangan. Okey. 1, 2, 3. Okey, cuba kita buat pakai sebelah tangan. Sebelah tangan je. Okey, 1, 2, 3. Nampak? Kalau pakai sebelah tangan, awak takkan dapat lompat lagi jauh dan awak lompat pun tak betul. So bila awak ke depan, tangan awak, badan awak akan sering ke sini. Kalau awak pakai dua tangan, dia akan pergi